Pakatan Harapan dan Angkatan Muda Keadilan Terengganu baru-baru ni tampil membantu seorang warga emas OKU yang telah 2 tahun bergantung kepada air dari masjid kerana tiada bekalan air bersih di rumahnya. Mereka menyumbang sebanyak RM10,000 untuk pemasangan paip dan barangan keperluan lain. Tapi kan, mana parti yang kononnya menang sapu habis dekat Terengganu pergi? Kisah Jani Yusof, 62, dari Kampung Darat, Batu Rakit, yang terpaksa angkut air dari masjid selama 2 tahun kerana tiada paip air bersih, akhirnya mendapat perhatian apabila PH dan AMK Terengganu tampil membantu dengan sumbangan RM10,000 untuk pemasangan paip dan keperluan lain. Ketua AMK Terengganu, Muhammad Ashraf Zulfadli, bersama pengerusi PH Setiu, Datuk Zulkifli Amin Mamat, turut hadir menyampaikan bantuan memasang paip termasuk pembelian mesin basuh, membuktikan bahawa PH bukan sekadar prihatin tapi turun padang untuk bantu rakyat. Sepatutnya PAS Terengganu yang perlu paling prihatin soal isu macam ni. Mana perginya konsep sedekah yang sering dibawa sebagai lambang perjuangan PAS? Adakah ia sekadar retorik semata-mata atau hanya menjadi alat naratif untuk menutup kelemahan pengurusan dan isu-isu dalaman yang masih belum dijawab? Daripada PAS sibuk condemn isu negeri lain kan, lepas tu dengan sibuk dengan sumbangan luar, lebih baik jaga tempat diri sendiri dulu, jaga kebajikan masyarakat sendiri. Rakyat Terengganu wajar mengambil masa untuk menilai semula prestasi kepimpinan PAS, khususnya dalam aspek pengurusan ekonomi dan keutamaan kebajikan rakyat. Beberapa isu dan kontroversi yang timbul kebelakangan ni memberi isyarat bahawa mungkin sudah tiba masanya pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus kepada kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, PH dan AMK Terengganu telah menunjukkan komitmen mereka dalam membantu rakyat yang memerlukan. Oleh itu, dalam pilihan raya umum akan datang nanti, rakyat Terengganu bolehlah cuba pertimbang alternatif yang lebih berwibawa dan prihatin terhadap kebajikan rakyat.